Tak, kalau ambil kalkulator RM1,000 setiap bulan. Katakanlah dia naik bodoh-bodoh 10% je setahun. Ni bukan sebulan 10% setahun. RM1,000 RM1,000 tu akan jadi RM1,000,000 dalam masa 25 tahun. Okay, kita kena belajar macam mana jutawan-jutawan ni buat duit. Permulaannya adalah satu perjalanan yang agak rocky. Kita kena, orang cakap kena austerity ni, bahasa kerajaan sekarang ni austerity, lepas minyak naik ni. Semua perjalanan keluar semua kena freeze. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Walaupun berhari raya, tak ada rumah terbuka. Beberapa agensi dan juga kerajaan, ini berdasarkan kepada krisis apa yang berlaku di Asia Barat, konflik di Asia Barat. Tetapi dalam masa yang sama kita tetap meraihkan Hari Raya ni. Bila kita bercakap berkaitan dengan Hari Raya, kita dah banyak dah melabur, keluar duit, beli baju raya, kuih raya, bagi duit raya. Sampai nak hujung raya sebulan ni, pokai. Ni cerita kita dalam podcast Pokai hari ini. Tetapi sebelum saya bersama dengan dua guest hebat saya nak petiklah kata-kata Datuk Dr. Nazrihan yang merupakan juara Trader Dunia 2024. Dua perkara penting yang kita perlu faham. Yang pertama adalah apa yang dinyatakan oleh beliau berkaitan dengan pelaburan itu bukan tentang berjudi dengan nasib, tetapi merancang dengan bijak dan ilmu. Saya lupa bila kata-kata ini wujud, tetapi ini apa yang pernah disebut oleh DDNK. Dan satu lagi apa yang disebut oleh Datuk Dr. Nazrihan adalah tujuan beliau adalah membantu rakyat Malaysia memahami strategi trading dan juga pelaburan. Itu sangat penting bila kita bercakap berkaitan dengan ilmu. Jadi terima kasih kepada DDNK, Datuk Dr. Nazrihan, juara Trader Dunia 2024. Selamat Raya Datuk. Selamat Raya. Batin. Apa khabar Tuan San? Ni baju raya ke berapa ni? Ini baju raya yang tahun lepas ni dah nak meletup dah baju raya ni. Okey, dan juga saya dah ada tagline saya. Okey. Hidup jangan pokai, kita kena pandai, pendidikan jangan diabai, kalau tak poket lunyai, maruah tercapai, hidup berkecah. Itu bukan tagline ni pantun tu. Itu dia, dah siap dah, standby. Betul. Dan ini kita cakap berkaitan dengan pokai kan. Tapi sebelum saya bersama dengan Datuk, terima kasih sekali lagi Tuan Afiq Suhaimi, Associate Equity Derivative Sales Macquarie Warrants Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Banyak duit raya keluar tahun ni. Banyak juga. Banyak. Dia raya kali ni dia bagi apa? Ampau bagi warren Bagi warren. Bukan main. Saya tak dapat lagi ni. Tuan Afiq. Okey, Datuk, sebelum kita cerita baik. topik kita ni agak berat hari ni sebab kita nak cakap berkaitan dengan autopilot investor. Tetapi saya akan mudahkan nanti. Kalau dengar autopilot investor ni apa? Tetapi sebelum itu, Datuk, kita bebel sikit lah. Okay. Saya nak bebel sikit lah. Tapi sebelum kita nak cerita apa solution, macam mana kita tak nak jadi pokai, InsyaAllah saya akan bagi tips hari ni. Pertama adalah kita kena, orang cakap, bedah punca kita dulu. Apakah kaedah-kaedah pokai yang paling bangang yang kita buat? Pokai ni ada banyak jenis. Pokai sebab awet. Right? Sebab awet kita nak kena beli kereta besar. So awet nak kena bagi dia duit 3-4 ribu kan, contohlah kan. Ini adalah pokai paling bangang yang pernah kita buat lah. Selain daripada itu, pokai paling bangang adalah kita ikut trend. Orang beli Bitcoin, kita beli Bitcoin. Lepas tu pergi masuk skim-skim haram yang kita tak, apa orang cakap, bagi janji-janji palsu. Apa lagi, masuk kursus merapu, ikut bos. Apa lagi yang biasanya adalah ni, kita subscribe streaming ni. Kan tak pakai pun kan. Saya tengok adik saya ada Netflix, ada HBO, ada apa lagi aku tak tahu apa Prime, Honolulu, Amazon Prime kan. Ni semua streaming. Ni mobile app, jangan cerita ni yang kat rumah ni. Mobile app apa cloud lah, nak edit foto video bagi nampak gemuk jadi kurus. Apa lagi game. Game ni saya tengok adik saya, dia gaji 1,800, belanja game dekat 1,000. Beli apa orang cakap, Mobile Legend tu kita ada apa macam-macam skin. Beli diamond kan. Skin, nak beli hero baru kan. Kan? Jadi benda-benda semua ada kaedah-kaedah pokai paling bangang yang pernah berlaku. Jadi sebelum saya suka membebel lah. Kepada semua rakyat-rakyat, sahabat, adik-adik yang kat luar sana, kita tengok gaji sekarang ni, saya cerita direct lah, praktikal.
gaji orang baru start kerja, graduate ni berapa? Tuan San? 3,000 lebih lah. 3,000. 3,000 lebih boleh. 3,000. Tapi saya rasa ramai yang bawah 3,000. Ada yang 2,500 lah. Kita ambil 2,500 lah. Okey. 2,500 okey. 2,500 kita tengok separuh je gaji adik-adik kita ni yang baru start degree ni, baru start kerja. Separuh aja dah pergi dekat mana? Sewa dengan kereta. Sewa, saya ingat sekarang berapa? Sewa berapa? Afiq? Sewa dekat KL berapa? Komen sikit berapa sewa? Kalau bilik 800,000 boleh. 800. KL lah. 800. KL. KL. Bilik saja dapatlah 500. Bilik ni bilik ni cerita bilik Bilik saja. Okey, bilik saja RM800. Belum sewa rumah. Bilik je 800. Kereta berapa? Ingat gaji dia 2,500 tau. Gaji 2,500, 800 dah pergi dekat bilik. Sewa. Okey. Lepas tu kereta apa? Kereta 450. 450 tu kira yang orang yang tawaduk macam Cik San lah. Ni banyak yang baru start kerja dah start beli apa? Dah ambil H. Dah ambil Volkswagen. Nak impress pak mentua lah, awet lah. Itu aja dah berapa? 800, 700. Ni belum cerita minyak. Minyak 300, katakanlah separuh 300, 400 kan. Kat situ je dah 8, 7, 3. Situ dah 1,800. Ni belum lagi cerita apa? Belum lagi cerita nak bayar package plan internet. Internet kadang internet kita nak pakai sikit je, kita pergi ambil data yang laju RM150 padahal RM40 pun dah boleh. Betul. Kan? Ni belum cerita lagi belum cerita makan kat luar. Ni makan kat luar ni guys. Ni saya nak, ni belum apa-apa dah bagi tip ni. Kalau boleh korang-korang yang baru start kerja ni, jangan makan kat luar. Kalau boleh biar bos belanja kita. Saya nak bagi tip kan. Ni macam Mekori kan. Mekori dia banyak mesyuarat, meeting. Ambil lah karipap, tapau. Untuk langkah penjimatan. Ini langkah penjimatan. Ni dulu yang saya buat sebenarnya. Betul. Dulu masa saya kerja dekat universiti MMU dengan apa? Corporate Finance Telecom, saya tapau je mesyuarat tu. Mesyuarat tu pergi main nasi lemak ada 3 biji, saya ambil 5. Kan kadang-kadang kita nak survive. Adik-adik saya nak cerita ni tip-tip macam mana kita nak keluar dari pokai. Pertama sekali kita kena cari apa punca kita pokai. Ada banyak cara pokai bangang ni. Pokai bangang. Jadi kita nak lawan pokai ni pun kita kena buat dengan kaedah-kaedah yang bijak. Kaedah-kaedah bijak. Contohnya kalau kita ni selalu pakai ATM tu jangan bawa pergi office. ATM tu bagi kat mak mentua jaga. Mak tu dia. Nak pakai kad ATM ni kena interview dengan mak mentua tu. Baik, ni contoh lah. Saya nak bagi contoh lah. Tapi ada ramai yang tak kahwin. Jadi mungkin ATM tu bagilah dekat bos ke kan. Ataupun simpan jauh-jauh. Tak apa, nanti tips kita akan bagi. Jadi point saya adalah, pertama sekali dalam isu podcast kita sebelum kita cerita tentang melabur saham ataupun warrant, kita kena bedah punca. Bedah punca. Gaji kita kalau 2,500, buat cara 2,500. Kita kena cari kat mana kita bocor. Right? Saya cakap betul, bocor paling besar sebenarnya Grab ni. Grab Food, Shopee. Buy now apa? Buy now pay later. BNPL, buy now pay later. Adik-adik saya kan, kadang-kadang kita tengok dia orang beli dulu, bayar kemudian kan. Kononnya zero interest. Kan, tapi you bayar je lambat sehari you kena 18%. Ada keluar Itu dia. Jadi tak sampai 30 dah pokai. Yang adik-adik ni yang gaji 2,500, 3,000 jangan terkejut lah saya nak cerita. Banyak juga ni pakcik-pakcik yang gaji 10,000, 20,000 pun pokai. Ni sebab apa? Sebab apa? Tak ada pendidikan. Dia gaji lagi banyak, masalahnya dia punya gaya hidup pun lagi laju. Kan, gaji naik 10x, dia punya gaya hidup naik 100x. Tapi tak apa yang gaji 2,500 ni kalau rasa pokai, it's okay kan? Orang kaya pun banyak yang pokai. Betul. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan belum kita cerita pasal warrant dan juga autopilot investor yang saya buat buku ni macam mana kita nak fight pokai ni. Pertama adalah kita kena pasti apa kita punya orang cakap audit. Saya nak sejarah lepas pada podcast ni boleh tak? Minta semua orang sekarang buat audit 7 hari. Kita semua orang buat audit 7 hari. Setiap 1 sen korang belanja korang tulis, supaya kita nak pasti kat mana aku bocor. 7 hari ni, bermula hari ni 7 hari kan, ngam-ngam lah hari 7. Hari 7 kau cari kat mana duit kau belanja. Kan, kau belanja mana? Kau belanja apa? Apps mobile phone ni apa? Genshin, Gencam, game-game terbaru sekarang ni. Rupanya banyak belanja kat situ. Kan? Lepas tu mungkin banyak belanja pergi naik beli Grab Food contoh. Kalau boleh kan, buat audit. Lepas audit baru kau cari mana yang bocor nombor 1. Kalau boleh Grab tu freeze.
Kita freeze Grab selama sebulan. Kita tengok macam mana. Gaji kita dapat tak save RM1,000 kan? Ini contoh lah. Ya, ini shock cerita ni. Kita tahu ke mana duit. Kadang-kadang orang marah kenapa nak kontrol kita punya kewangan, tetapi ini yang menyebabkan kita pokai dan sebagainya. Kalau Tuan Afiq sendiri, ini ada isu ataupun masalah bila cakap berkaitan dengan pokai, menjadi orang muda yang berjiwa besar dalam masa yang sama untuk menyerlahkan sesuatu seperti yang Datuk cakap, kereta, nak makan, nak pergi makan kedai-kedai hipster saja, lalu saja dekat TikTok dan sebagainya, nak cuba, tapi harga bukan murah. Sekali hidangan mungkin cecah RM20. Macam mana kita nak buat? So saya rasa macam ni, orang muda ni target market dia memang dekat social media. So apa-apa yang orang market kat social media tu, orang muda akan tangkap dulu. So kalau let's say ada buffet sekarang, buffet puasa RM200-300 kan, orang muda yang nampak dulu. Diorang ada TikTok, diorang ada Instagram kan, semua tu kan. So apa-apa yang menarik perhatian orang muda sekarang ni dah ada dekat social media dan cepat dan pantas saja. So macam saya cakap tadi, buy now pay later, ini actually memang target untuk orang muda sebenarnya. Because diorang tak cukup capital. Bila diorang tak cukup capital, diorang cari any ada source of funds untuk diorang beli barang yang diorang nak. So barang tu sometimes bukannya necessity pun, barang yang diorang tak perlukan pun kan. Macam benda yang buat pokai bangang macam Datuk cakap tadi. Pokai bangang. Lagi kelakar. Kita tak sedar kita pokai. Gaji RM20.5. Okay, aku ada simpanan RM50. Tapi sebenarnya kita tak sedar kita pokai. Sampai kredit kad kita tu ada RM1,000, RM2,000, RM3,000. Kita pakai Shopee, kita pakai Grab. Ada kredit limit lagi. Ada lagi RM5,000. Okay. Tapi orang kaya pun kadang-kadang dia tak sedar dia pokai kat ni. Pokai senyap-senyap. Kredit kad dia sampai 10, dia tak sedar kan. Revolvingnya credit facilities. Jadi ini bahaya kan. Datuk kredit kad ada apa-apa tu? Saya tu tak boleh, bahaya. Ni rahsia LHDN. Okey, bila kita bercakap berkaitan dengan, kita dah tahu, kita dah bedah, kita dah ni, sebab topik ni kita boleh panjangkan lagi sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, dia kata bila Datuk cakap pasal pokai tu, nanti nak kena beli saham pula, nak kena beli warrant pula kan. Habis dah pokai, macam mana nak beli, apa kepentingan dan benda lain. Ini orang tak faham. Ada setengah orang beli je semua, ikut sahaja kemahuan, tetapi tidak mahu memberanakkan ataupun menambahkan pendapatan. Yang kita nak kena cakap berkaitan dengan perkara ini, Datuk. Kenapa pentingnya untuk kita menambah pendapatan? Dah pokai tadi, tapi kita ada, tapi penting untuk kita tambah. Itulah, saya cerita tentang pengalaman saya lah. Masa saya baru start kerja, saya balik daripada UK dulu. Saya start kerja dengan Telekom. Telekom. Umur saya baru 21 sebab saya fast track laju setahun. Lepas tu gaji tak cukup. Masa tu 1,800. Gaji saya 1,800. Masa tu tahun 1997. Tengah gaji 1,800. Bagi mak je dah RM500. Ni bukan nak mengungkit lah. Nak cerita betul-betul. Bagi kat mak RM500. Saya dah ada RM1,300. Kan? Nasib baik masa tu cukai tak ada lah. Kita bawah gaji RM2,000 tak kena. Jadi masa tu saya jam. Saya jam. Jadi ni nak cerita lah macam mana pengalaman saya. Alhamdulillah sehingga ini dah bergelar multi jutawan. Adalah cadangan saya adalah masa tu kita kena fikir luar kotak. Kita kena fikir luar kotak. Gaji kita 1,800, macam mana kita nak doublekan dia. Pertama sekali kita kena audit mana aliran duit kita. Lepas kita dah audit, kita kena cari kebocoran. Banyak bocor ni. Kebocoran nombor 1 je dulu. Apa kebocoran paling besar? Contohlah dulu saya pakai kereta mahal, Satria. Banyak dah kereta Satria. Masa tu hebat lah. Balik daripada UK, kereta Satria lah, sport. 2 pintu. Mahal. Lepas tu saya sedar, bayar dahsyat masa tu kan. Masa tu saya ingat bayar apa RM600-700 kot. Boleh tahan. Kan? Tapi semata-mata nak maintain stylo tu. Dekat situ dah hilang. Pakcik-pakcik saya semua beli Satria kan. Lepas saya cakap tak boleh. Lepas tahun tu saya jual kereta saya. Jadi kadang-kadang kita kena buat benda yang terpaksa. Kita jangan pakai kereta. Ni adik-adik ni kalau boleh cuba try lah. Ni yang baru nak bina ni kan. Kita cari kebocoran kita. Mungkin kereta masalah. Sekarang ni tutup, jangan pakai kereta. Kereta kalau boleh, kalau boleh jual. Kalau duduk sebelah MRT atau LRT. Ataupun kalau boleh, kereta tu simpan je, parking je kat rumah. Itu kita dah boleh save minyak. Kita try freeze dulu kereta ni. Kadang-kadang tak perlu pun kereta ni, sementara baru nak hidup ni. Kan? Kita try freeze kereta. Ataupun dulu tak ada Grab lah, zaman sekarang ada Grab, mungkin boleh freeze Grab selama sebulan. Kita nak ada buffer.
Tapi balik pada tadi yang sebenarnya adalah saya macam mana saya boleh double triple up. Saya punya apa ni daripada pompong saya adalah dengan kerja part time. Okay. Saya cari kerja part time. Zaman sekarang tak cerita part time, cakap apa hustle. Side hustle. Zaman sekarang ni macam-macam side hustle korang boleh buat. Aku tengok dalam TikTok tu, personal shopper. Personal shopper ada orang sanggup bayar 1,000. Personal shopper pergi mana? Pergi teman Datuk tu Tan Sri ni, Datin tu kan, pergi beli entah apa benda lah gaya ni, dapat 1,000. Ni contoh lah zaman sekarang. Zaman dulu saya tak ada. Lepas tu apa lagi? Review benda panggil apa? Buat review buat unboxing lah, review ni banyak orang buat TikTok ni pemalu. Yalah. Korang muda-muda yang handsome smart ni boleh lah sewa suara seorang. Sewa suara. Jangan sewa badan lah. Sewa suara, jangan sewa badan kan. Yang itu je. Okay, ni hasil ni bagus. Okay. Macam saya sekarang ni, saya ni malas nak beratur kat JPJ. Saya malah nak beratur kat kaunter-kaunter kerajaan ni. Malah nak beratur kaunter-kaunter viral nak beli kuih. Saya sanggup lupa Afiq, kau beratur kat aku je. Cerana lah. Aku bagi kau kan. Kalau 1 jam aku bagi kau RM50 ke apa. Itu dah kira hasil lah. Jadi korang-korang ni korang kena rajin sikit lah. Tak apa, gaji RM2,500 tak apa. Pergi buat kerja-kerja hasil ni. Side hasil ni. Nampak? So kat situ je kalau kita pandai lah sebulan kita dapat like setiap bulan separuh pada gaji kita. Datuk gitu. Kerja apa tu? Dulu saya kerja, dulu masa saya start kerja, saya dekat bahagian corporate finance Telkom. Dulu yang part time tu? Yang part time tu saya buat part time mengajar. Saya mengajar tuition. Saya dulu ni alhamdulillah adalah skill nak bercakap ni. Jadi banyaklah cikgu-cikgu tuition panggil saya mengajar, tapi penat balik kerja terus. Balik kerja mengajar dah penat. Malam tu mengajar tuition budak-budak SPM, mengajar tuition. Lepas tu saya buat buku sikit-sikit, saya jual dalam pos. Buat buku macam mana macam nak sukses dalam exam SRP, masa tu SRP lah kan, SPM. Saya buat buku, saya jual. So saya buat kerja-kerja, orang cakap apa, kerja-kerja side-side ni. Jadi itu kita kena rajin, tapi penat sikit lah. Penat sikit. Jadi kat situ saya dapat kumpulkan, mungkin saya dapat kumpulkan dalam masa tu gaji saya kalau dalam 1,800, saya dapat cari lagi 2,000. Itu kita panggil buffer. Itu kita panggil buffer. Tapi ni penting guys, bila kita ada buffer, ni nasihat saya pada orang yang nak keluar ada pokai yang laju. Dah ada buffer tu korang tolonglah simpan dalam satu account kita panggil account anti pokai. Boleh? Kita ni polis pokai kan. Korang panggil dia account anti pokai, right? Korang account tu haram disentuh. Account tu kena haram disentuh. Jangan pakai ATM dia bagi kat mak simpan. Lepas tu kalau boleh password tu lupakan. Transfer je. Transfer. So, kita nak buffer tu naik 1,000, 2,000, mungkin sampai 10,000. Kita ada buffer, baru kita cerita tentang ni nak cerita ni kan, buku yang saya tulis ni, Autopilot Investor. Kita nak cerita macam nak beli saham Warren Macquarie yang bagus daripada situ baru kita ke step yang kedua. Jadi saya nak tanya, seronok cerita episod kali ni sebab kita nak tahu lepas ni apa yang Datuk buat. Kan tadi dah jual kereta selepas setahun. Lepas tu kita nak tahu pula bila dah ada buffer tu, Datuk dapat kereta apa. Dia cari kereta apa. Boleh. Tapi kejap lagi sebab ada kena ikut dengan podcast ni. Sehingga Lamborghini. Sehingga Lamborghini. Perjalanan daripada Satria ke Lamborghini. Ini kena tahu. Tapi Tuan Afiq, bila kita bercakap berkaitan dengan satu bentuk pelaburan dan sebagainya, tadi Datuk dah sebut, Datuk pun ada buku The Autopilot Investor. Bila kita sebut pakai pasal Autopilot Investor ni, dia orang secara bahasa mudahnya dia automatic. Macam kita ambil public mutual contohnya kan, potong KWSP, so kita tak payah fikir, emosi kita juga tak terganggu dengan hari nak kena tengok nak tengok saham ataupun warren dan sebagainya. Apa sebenarnya pemahaman mudah kita berkaitan dengan auto investor ni, warren ini berkait dengan hal ini? So dia adalah pelaburan yang jangka panjang, yang more to passive. Dia lebih passive daripada active investment lah. So macam tuan kata tadi, masuk dalam public mutual, masuk dalam unit trust. Sometimes nak add on juga yang Datuk cakap tadi, bila dah buat part time dah dapat sedikit wang buffer tu kan. Mungkin boleh masuk dalam FD ke kan, rather than letak receipt dekat account saja. So dia sebenarnya fokus pada allocation asset juga. So kalau ada 2,000 tu kan,
sama ada you nak letak semua kat amanah saham ke, SNB ke, atau you nak letak 50% kat SNB, 50% lagi kat something yang lebih agresif daripada pasif kan. Itu depends on berapa banyak risk yang you boleh ambil sebagai seorang investor lah. Ya. Okay, kita balik dekat Datuk balik. Datuk, Datuk cerita tadi, tak sabar orang nak tunggu Datuk punya cerita selepas ni. Bagaimana Datuk muda 21 22 ketika itu 21. dengan gaji 1000 lebih 1,800. 1,800. Datuk jual kereta selepas setahun. Macam mana Datuk nak ni penting tahu tak Datuk, nak kawal keinginan. Kita remaja waktu tu. Masa tu saya tak tahu masa zaman Datuk tu handphone jenis apa, Motorola ke, Motorola lipat ke, Sagem. Nokia ke. Nama dia Sagem. Sagem. Kita tak tahu sebab yang ini dia ada masalah sekarang adalah kita nak menahan kemahuan kita waktu itu. Saya pula kita nak ada kereta, orang lain dah ada kereta, orang lain ada motor besar, kita nak ada juga. Yang tu penting. Itu memang susah lah. Masa itu memang susah. Tapi dia yang susah ni bila kita tengok kawan-kawan kita ni. Kawan-kawan kita ni kan, yelah gaji dia lagi rendah daripada kita, tapi kereta dia lagi dahsyat daripada kita. Kadang-kadang kita pelik macam mana dia buat. Betul. Kan rupanya dia banyak berhutang. Kita tak tahu dia berhutang personal loan. Kawan-kawan saya tu baru kerja setahun 2 tahun dah buat personal loan, RM10,000 RM20,000. Personal loan ni lah benda yang paling bahaya. Kita sebenarnya bila kita buat pinjaman, kita pinjam dari masa depan kita. Itu bahaya. Jadi cadangan saya adalah kita kena start dengan mindset minda. Sebab itu penting follow podcast Pokai kita ni. Kita kena ada mindset apa orang cakap, mindset seorang jutawan. Kita kena belajar macam mana jutawan-jutawan ni buat duit. Permulaannya adalah satu perjalanan yang agak rocky. Perjalanan ni adalah perjalanan orang nak berjaya dalam hidup kita ni. Kalau kita nak MLT jutawan, mula-mula ni kita kena, orang cakap kena austerity ni, bahasa kerajaan sekarang ni austerity, lepas minyak naik ni. Semua perjalanan keluar semua kena freeze. Jadi mula-mula ni kita kena austerity. Austerity ni maksudnya apa? Kita kena berjimat cermat. Kita berjimat cermat. Dan sebenarnya jimat cermat ni tak adalah teruk mana pun sebenarnya. Sebab cadangan saya dulu ni tabiat saya dulu lah. Tabiat saya dulu, bila saya ada duit kecil-kecil ni kan, bawah RM5 ni kan, saya akan masuk dalam satu balang yang haram disentuh. Bawah RM5, RM2, RM1, RM20, RM30 kan. Kadang-kadang kita tak sedar, kita tukar duit ada RM30, RM5, RM1. Saya akan masuk dalam satu balang yang saya tulis itu haram disentuh. Kita tak sedar kan, duit-duit kecil ni bila kita dah simpan dah setahun, boleh sampai ribu-ribu. Itu antara tips yang mungkin kalau korang nak buat lah kan. Sebab apa? Saya realize dulu, saya selalu aim saya nak simpan RM50, saya nak simpan RM100. Rupanya saya simpan okey, cantik, tapi kredit kad ni bayar tak habis-habis. Kredit kad dulu kita ingat bayar minimum ni kita boleh lah settle dalam 6 bulan. Rupanya bayar minimum tu dia ambil masa 30 tahun. Nampak tak? Kalau kita bayar minimum kredit kad 5%, dia ambil masa 30 tahun nak clear semua. Bayar interest je sebenarnya. Interest 5%. Sebab tu kredit kad ni kalau boleh janganlah pakai. Jadi cadangan saya ada permulaan, kita kena hidup sebagai orang cakap apa, seorang itulah balik kepada sebagai seorang yang warak dulu mula-mula. Mula-mula kita kena warak, kita kena ada education. Kita kena belajar, kita kena baca banyak buku tentang Ray Dalio, Warren Buffett. Macam mana dia jadi billionaire kan. Permulaan dia susah, lama-lama dia akan jadi exponential. Sebab matlamat kita adalah matlamat kita Tuan Ihsan kepada semua adik-adik kita atau makcik-makcik, first kali kita nak ada RM100,000 yang pertama ni. RM100,000 simpanan dipanggil idle fund. Kalau kita boleh kumpul RM100,000 ni idle fund secepat mungkin, the rest is history orang cakap. Kita ada RM100,000 sekejap jadi RM1 juta. Ada RM1 juta sekejap dia akan jadi beberapa juta. Nampak tak? Jadi nak dapat RM100,000 yang pertama ni payah. Nak dapat RM100,000 pertama kena start RM10,000 dulu. Kita kena ada simpanan RM10,000 dalam akaun NT Pokai tadi. Akaun NT Pokai. Jadi balik pada tadi, right? Kalau saya cadangkan siapa yang baru start kerja ni, kereta tak payahlah. Ini semua Pokai sebab orang cakap apa nak stylo ni. Saya dulu Tuan Ihsan daripada Satria, saya selama 2 tahun saya tak ada kereta. Lepas tu saya beli Iswara. Iswara bawah daripada Satria tu. Downgrade tu, downgrade. Dekat 2 tahun tak ada kereta, lepas tu pakai Iswara. Itu pun lepas 2 tahun dah ada. Masa 2 tahun tu rumah saya masa tu saya duduk rumah mak saya. Saya tak sewa rumah saya. Saya duduk dengan mak saya, daripada save lah sewa rumah.
Kan, jadi bagi kat mak RM500 tu kira macam sewa lah. Yelah, lebih kurang. Kan? Jadi duduk dekat Ampang Dagang Jaya masa tu. So saya naik bas pergi Menara Rebung. Masa tu tak ada lagi Menara Rebung lah, kat Telekom kan. Naik bas, aduh bas pula masa tu jam kan. Tak apalah, sabar. Masa tu tak ada LRT lagi. LRT baru nak buat. Jadi dekat situ kita dah pandai lah. Jadi 2-3 tahun pertama ni kita kena austerity. Kita kena dapatkan RM10,000 pertama. Lepas tu RM100,000. Lepas the rest is history, insyaAllah. Yang ni penting sebab kadang-kadang kita tak tahu pasal macam mana nak mendidik keuangan kita kan. Yang tersasar tu macam tu lah, budak-budak muda yang mungkin dia tak berapa faham, tak ada ilmu berkaitan dengan keuangan. Bila dapat gaji pertama tu dia jadi seronok nak beli iPhone 17 contohnya, nak beli kereta. Itu tak ada masalah. Kalau dah ada buffer tak ada masalah. Kita kena tahu yang mana asset, mana liability. Ni orang tak faham ni. Handphone ni kalau kita trade warrant, Macquarie punya trade warrant, dia jadi asset. Dia jadi asset. Kita trade saham, itu semua handphone tu adalah aset. Apa Samsung Tab, saya pakai Samsung Tab Ultra tu, itu adalah aset. Kadang kita tak sedar yang mana aset, mana yang tak. Ini kalau kita bercuti dekat Hadnya, adakah itu aset? Tidak. Itu tidak aset, itu merapu. Tapi itu merapu. Itu nak mencari ketenangan tu. Nak mencari ketenangan. Nak cari ketenangan, nak massage lah apa, itu semua merapu. Kita tak perlukan. Zaman sekarang dia boleh pakai VR set. Kau pakai VR, pakai apa? Pico kan? Kau boleh pergi dah sampai Hadnya. Okay, Tuan Afiq, ini cerita Datuk. Bagaimana Datuk punya perjalanan sebelum menjadi seorang yang faham berkaitan dengan saham, berkaitan dengan warrant, ilmu berkaitan dengan pelaburan dan sebagainya. Tetapi kita berbalik kepada kita punya perbincangan ataupun discussion kita hari ini berkaitan dengan autopilot investor ini. Adakah ia terkait dengan perkara yang berlaku hari ini seperti yang Tuan Afiq nyatakan tadi? Bagaimana untuk kita mengenal pasti kita ni adalah seorang autopilot investor? Okay. So I think autopilot investor ni sebenarnya untuk orang jadi autopilot investor lagi senang daripada orang jadi agresif, investor yang agresif, yang boleh ambil risk yang tinggi sebenarnya. So kita dah ada EPF. So EPF tu dah masuk. That is one of the passive investment. Tapi I just nak clearkan lah, autopilot investor ni bukan saja dia masuk pasif sepenuhnya. Ia juga systematic dan juga terkawal. Autopilot means you tahu asset allocation you nak letak dekat mana. Okay, so for example lah, you dah ada EPF, you buka ASNB, lepas tu you buka lah fixed deposit untuk hold some cash ke, and then you nak explore lagi dekat mana. Tapi you nak ada certain percentage yang lebih agresif. You nak buat apa? You nak masuk dalam saham. Mungkin that's one of the way lah cara-caranya. So dalam saham juga ada autopilot. So kalau you beli saham yang keluarkan dividen setiap bulan, itu adalah one of autopilot punya strategi. Ini maksudnya Datuk, kalau dengan mudahnya daripada apa yang kita bincangkan berkaitan dengan warrant, Tuan Afiq, adakah ia sesuai sebagai asas tapi mungkin relevan sebagai pelengkap saja berkaitan dengan... Okay, sebelum tu mungkin nak ceritalah kepada semua rakan-rakan kat luar sana. Buku saya tulis Autopilot Investor ni, konsep dia simple. Dia bukan AI pun. Dia bukan robot pun. Autopilot ni sebenarnya maksudnya adalah kita kena buat satu sistem yang mana kita secara tak sedar kita invest duit kita regularly. Okay, regularly invest secara tak sedar. Okay, instead daripada kita bayar apa orang cakap makan dekat luar, kita ambil RM100 tu kita beli warrant Macquarie contohlah. Contoh warrant sekarang yang naik sekarang ni warrant minyak kan, Armada, Yinsen sekarang ni kan, Hibiscus, Petchem ni semua naik 50% ni dalam 10 hari. Dalam 10 hari. Betul. Bukan nak recommend lah, tapi dia naik dalam 10 hari naik 50%. Belum cerita KPJ lagi, banyak warrant yang naik 50% dalam 10 hari contoh. Jadi apa kita buat adalah kita ambil duit kita yang kita save tadi. Ni contoh cadangan saya adalah jangan makan kat luar, bawa bekal, kan, tapau meeting. meeting kita ni tapau karipak 5 nasi lemak 5 bungkus senyap-senyap kan.
Situ kita dah boleh save, mungkin sehari mungkin kita boleh save RM50. RM50 apa korang buat adalah autopilot kan dia. Apa maksud autopilot? Masa cara tak sedar, right, kita boleh buat direct debit daripada account kita dengan mana-mana broker. Kita minta broker kita beli. Saya nak beli warren minyak contoh. Saya nak beli warren gold contoh. Sebab warren boleh beli rendah. Orang ramai tak tahu warren kita boleh beli hanya dengan harga RM20, RM30 satu lot. Betul. RM20 satu lot. Mana nak dapat? Kalau nak beli Apple mahal, Nvidia mahal, kita boleh beli Nvidia warren. Terima kasih kepada Macquarie yang bawa ni, kita boleh beli RM20-30. Jadi itu maksud saya autopilot investor ni adalah kita buat satu sistem, kita buat satu step aja plan. Satu step direct debit, okay? Direct debit lupakan. Jadi RM20 saya tak sedar tau, RM20 tak sedar. Dia nampak macam bodoh dan bangang, tapi account bank kita pandai. Nampak tak? Bila dia RM20, RM30, RM20 tak sedar kalau dia naik lah kata 50%. Right, setiap bulan lah katakanlah kalau dia naik average kan. Uish, banyak tu ya. Kan. Tak, kalau ambil kalkulator RM1,000 setiap bulan, katakanlah dia naik bodoh-bodoh 10% je setahun, ni bukan sebulan 10% setahun, RM1,000 RM1,000 tu akan jadi RM1,000,000 dalam masa 25 tahun. 25 tahun RM1,000 tu akan jadi RM1,000,000. Compounding lah ni. Compounding. Ni 10% setahun, bukan 10% sebulan. Warren ni banyak yang naik sampai 50%, 100% pun ada. Hang Yuan naik 100% dalam 2 minggu. 2 minggu betul. Tapi kita kena pandai lah. Ada juga kadang dia rugi, ada kadang dia naik. Jadi maksud saya adalah kita kena buat satu step, satu plan, automate dengan dia, lupakan. Right? Lepas tahun kita tengok macam mana. Dia anak ni akan beranak lagi, anak akan beranak. Daripada yang kita save setiap bulan 200-300, mudah-mudahan akan jadi RM20,000. Mungkin dalam setahun. Ya, langkah ni best ke? Kalau hari ni masa nak minum kopi dengan harga RM18, kita lupakan, kita invest ataupun kita invest kan, kita autopilot kan dia. Direct debit. Direct debit atas kita, satu hari kita boleh buat RM5, RM10. Tapi kita kena partner dengan broker kita. Saya tak sure mana broker yang korang pakai. Partner dengan broker, boleh arrange dengan dia orang, buat direct debit dengan dia orang. Supaya setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari dia orang akan beli something. Ni ramai orang tak tahu. Rupanya dekat Malaysia boleh buat. Lagi satu boleh cari mana-mana pengurus wang. Kan, direct debit top up setiap bulan, pengurus wang contoh macam saya, kita boleh manage duit tuan-tuan dan setiap bulan kita akan beli warren yang bagus. Umpama. Tuan Afiq, ni ramai orang tak sedar. Orang tak tahu pasal benda ni. Orang tahu benda yang nyata. Bila Datuk sebut ni macam, oh, senang juga buat duit kan. Dia tak susah. Betul. Ramai orang tak sedar kan. Betul, ramai orang tak sedar sebenarnya. Sebenarnya warrants ni Datuk dah cakap dah. Dia murah, you boleh beli 20 sen. Tapi potential untuk dia naik dalam satu hari ada 50%. So kalau saya bagi example lah, warren hibiscus, minyak naik Jumaat lepas kan. Warren hibiscus dia buka je Isnin pagi terus shoot naik terus. Tapi bila minyak turun sekejap hari Isnin tu, dia turun sekejap. Tapi bila dia naik balik tengah hari tu, dia naik balik. So warren ni sebenarnya mudah sebenarnya. Sangat-sangat mudah. I suka yang apa Datuk cakap, demokrasi. Demokrasi. Semua orang boleh beli warren. Betul. So kalau you tak ada cukup capital untuk beli stok itu ataupun mother share ke kan, so you cuba tengok warren apa yang sesuai untuk you punya financial, then go ahead lah. Tapi kena faham warren ni nampak dia murah, tapi dia bukan saham-saham bangang bukan. Sebab underlying dia adalah blue chip stock. Contoh Exxon Mobil. Yang kat rumah mungkin pernah dengar kan, Exxon Mobil, Chevron, Shell. Ni syarikat minyak yang bagus, yang meletup sekarang ni. Kan, nak beli mahal tau. Exxon Mobil mahal kan. Kita nak beli ratus-ratus dolar kan. Jadi apa kita buat? Kita beli, kalau Macquarie boleh keluarkan kan, contoh Exxon Mobilnya warren, mana kita boleh beli RM20, RM30 kan. Setiap bulan kita beli. Kan, selagi dia naik, selagi itulah kita untung. Sebab banyak saham-saham yang cikai-cikai ni, yang ini saham-saham bangang lah saya panggil. Kalau kat Malaysia dulu kita ada Imas Pro, kita ada apa nama Rapid Synergy. Dia naik 100%, dia jatuh pun 100%. Kan, ni saham-saham cikai. Tapi kalau kita beli warren, kita dapat expose kepada saham-saham blue chip. Nvidia, Apple, Google yang sentiasa naik. Tuan San, dalam 10 tahun dia boleh naik sampai 50x, 60x. Ini cerita mother stock, belum cerita warren lagi. Jadi sebab tu tuan-tuan, ni step yang kedua. Lepas kita dah plug kebocoran kita tadi. Kita dah plug. Kalau boleh kita jual kereta, contohlah contoh kita plug.
jangan sewa rumah, sewa dengan mak sendiri. Contohlah itu dah save 1,000 kan. Dekat situ je kita dah boleh pergi step yang kedua. Step yang kedua adalah macam ni kita nak buat pelaburan tanpa ada emosi. Betul. Itu nama tajuk buku saya ni, Autopilot Investor ni. Macam ni kita nak melabur tanpa emosi. Maksudnya apa? Maksudnya kita berpakat dengan broker kita ataupun kita bekerjasama dengan mana-mana fund manager yang membenarkan kita untuk buat direct debit, right? Direct debit setiap bulan. Berapa yang kita mampu carilah ada unit trust yang boleh buat RM1,000 sebulan, tak ada masalah. Lepas tu kita buat je satu direct debit arrangement, kita lupakan selama 3 tahun, 4 tahun. Okay. Gitu. Itu dah cara paling senang, unconscious. Tak ada emosi, tak payah disiplin, tak payah bajet. Faham tak? Dia saya paling brilliant. Sebelum kita pakai gaji, duit kita dah lesap pergi beli warren minyak. Kan? Bulan depan sebelum aku dapat gaji, duit kita dah lesap pergi beli warren gold. Contoh. Contoh. Gitu. Tapi dalam tempoh 3 tahun macam Datuk sebut tadi kan, kadang-kadang orang berfikir apa jadi dengan duit tu. Tak apa, kita akan dapat statement. Kita akan dapat statement. Kalau daripada pengurus wang, setiap bulan ada statement. Kita tengoklah statement kita. Nak pastikan yang alhamdulillah duit kita safe, pelaburan kita mungkin naik sikit, mungkin jatuh sikit, naik sikit. Sebab benda ni compounded. Lepas tu yang paling penting adalah kita kena ada satu sistem. Sistem ni adalah sistem yang pandai. Sistem ni tak memerlukan emosi. Sistem ni kita tak payah nak maintain banyak. Sistem ni tak memerlukan duit yang banyak. Ramai orang cakap nak kaya kena duit banyak. Tak, sebenarnya kita hanya perlu sacrifice. Dalam buku ni saya tulis teh tarik factor. Teh tarik factor. Kalau kita boleh save teh tarik dalam sehari, teh tarik berapa ringgit sekarang? Selama tak minum teh tarik Dah naik RM3 kot Datuk. Tak, dia ni Tuan Ihsan dia minum latte, dia tak main teh tarik. Main latte. Dia lain sikit style dia latte. Teh ni orang kampung teh tarik. Teh tarik ni kalau kita boleh save sehari kan, mungkin teh tarik pun saya ingat sehari kita minum 2-3 kali RM10, RM20. Betul. Bulan dah nak berapa, dah 600, 500. Ni RM500 tu kita autopilot kan dia. Kita autopilot kita, itulah cara paling senang mudah-mudahan untuk jadi jutawan. Cuma kita kena pastikan bila kita beli asset warren ni, kita kena cari underlying mak dia ni. Mak dia ni adalah home run stocks. Stock yang sentiasa naik. Right? Kalau dekat US banyak yang sentiasa naik ni. Contoh apa, Google, Meta, apa lagi Nvidia. Sekarang ni orang cerita space. Planet, contohlah Planet Lab, Rocket Lab, apa lagi SpaceX. Ini semua kena ada sedikit pendidikan lah. Betul. Kalau saya tambah Datuk lah kan, tambahkan so memang dia ada exposure dekat company-company yang besar, blue chip, main market kan. Tapi dia warren ni bukan untuk beginner saja tau. Ni untuk orang yang dah ada holding position juga. So contoh kalau you dah ada holding position dekat Google ke, or you sendiri ada beli gold kan. Tapi kalau warren ni ada dua, satu call warren, satu put warren kan. Tapi kalau position yang you pegang sekarang dekat saham-saham tu ataupun dekat commodities tu, gold tu kan, kalau oil ke kan turun dalam hari tu, apa you boleh buat, you boleh beli put warren. Put warren ni you boleh leverage kejatuhan saham-saham tersebut. Tuan Hafiz sikit, warren kan dia ada jangka masa ataupun tempoh kan. So maksudnya kalau autopilot itu dia berdasarkan kepada tempoh itu atau macam mana? Kalau autopilot warren dia berbalik kepada dia punya saham ataupun apa yang warren atas apa sebenarnya. Kalau kita tengok warren atau gold kan. So gold Datuk lebih it makes more sense lah kalau dia compounding kan. Kalau you masuk saham-saham yang bukan blue chip lah, kalau you nak compound pun macam susah kan Datuk kan. You tak tahu mana direction dia kan. So depend, berbalik kepada apa dia warren atas apa, saham apa, dia punya mother dia, ibu dia. So you boleh compound. Dalam bahasa kita orang sebagai issuer lah, kita panggil dia rolling over. Contohnya you masuk dalam gold punya position lah, katakan 6 bulan dia punya expiry dia. So you masuk 2-3 bulan dalam warren tu, issuer akan issue gold warren yang lain juga, call warren. Contohnya ni C1, issuer akan issue C2 juga dengan jangka masa yang lebih panjang, C3 jangka masa lebih panjang dan exercise price yang lebih tinggi. Sebab semakin harga gold tu naik, semakin warren tu akan menjadi in the money. Maksudnya dia punya price of exercise price dia dan settlement price of the gold dia akan kejar. So tu maksud dia. So
you akan roll over. You masuk dalam warrant yang ada 6 month maturity, tapi you hold for 3 months, and then you roll over another new warrant for 3 months. So you roll over for 3 months. Boleh buat. Itu adalah some method lah yang kita boleh buat dalam autopilot dalam trading warrants. Ini penting. Hari ni sangat best topik kita hari ni. Kita bercakap berkaitan dengan autopilot. Kita tak nak pening, kita asingkan duit kita melabur dekat sini biar orang lain fikirkan, nanti kita tengok hasilnya dan sebagainya. Itu antara perkara yang baru juga untuk saya rasa penonton tahu berkaitan dengan autopilot dan juga apa yang Datuk nyatakan tadi. Tapi sebelum kita berakhir, Datuk, ini mood raya kan. Mood raya. Kita dah habis duit banyak sebelum raya. Itu kebiasaan. Yalah orang kata setahun sekali Datuk nak pakai baju raya 5-6 pasang. Datuk berapa pasang tu? Datuk berapa pasang? Datuk tak kisahlah berapa pasang. Saya pun tak sedar. Saya kena tanya isteri saya. Pasang tak dia beli. Isteri beli kan. Ikut je kan. Tak ada bajet. Okey. Selepas ini Datuk, kita dah okey, ini tak kisahlah kita bersedekah bagi duit raya dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita kena fikir. Tetapi selepas raya ini Datuk, kita kena mulakan dengan sesuatu. Kita kena ada target raya tahun depan. Kita nak buat apa? Apa pesanan Datuk untuk seluruh rakyat Malaysia ini? Itulah kepada semua rakyat Malaysia. Tadi kita dah bagi dah step-step kita tadi kan. Pertama sekali saya nak cadang ni lepas habis podcast ni. Ini episod ke berapa ni? Episod ke nanti kita kira. Episod ke berapa dah? Okey, lepas podcast ni saya cadangkan buat 7 hari audit. Tak lama pun, 7 hari. Mungkin hari pertama sampai hari ke-7. Okey, setiap kali kita beli, 1 sen apa benda kita beli tulis. Tak payah pakai kertas pun, pakai phone je. Tulis. Kat mana kita spend? Kan? Kat mana? Kita bayar ampau. Betul, dapat ampau tulis. Sebab kita nak cari kat mana kebocoran. Sebab banyak bocor ni kita tak sedar. Kita beli Grab pun kan kita tak sedar. Satu hari 3-4 kali Grab. Kan? Kita nak cari kat mana kebocoran dia. Lepas tu kita kena cari bocor nombor 1. Nombor kita tengok bocor kita banyak. Banyak dekat Netflix contoh. Banyak dekat apa lagi? Shopee. Kita freezekan saham account Shopee ni selama sebulan. Freeze kan. Kalau kita kereta kita ni banyak pakai kan, melaram dan sebagainya, freeze dah. Dia macam SPRM ni kita ni. Kita freeze kan, kita freeze kan kereta kita umpamanya. Lepas tu kita kena ada banyak tip-tip yang saya nampak macam bangang tapi dia bagus, dia pelik. Macam tadi kan tapau makan dekat tempat kerja. Apa lagi, bodek bos belanja kita save lah sikit kan. Apa lagi, duit yang RM2, RM3 ni masuk dalam balang, tulis kat situ haram disentuh. Kan, simpan. Kita tengok, kita tak sedar kerana duit kecil-kecil ni boleh jadi besar. Kan. Lepas tu apa lagi? Kita tengok apa lagi cara yang kita boleh save, kita save lah. Right. Kalau saya nak add lah, kalau bawah umur 30 tu jangan ada girlfriend lah kot. Ini pokai disebabkan cinta. Tapi betul, ni cerita dulu juga. Saya mula-mula dulu kan pokai cinta sebab kita nak menayang dekat kawan-kawan kerja kita ni, office romance dulu lah. Kan, nak dia beli handphone hebat contohlah kan. Ini semua adalah pokai bangang lah. Kan, jadi kita kena, orang cakap kita kena admit, kita kena honest. Saya suka sistem buddy sebenarnya. Sistem buddy ni macam mana? Sistem buddy ni, kita ada kawan yang setiap kali kita nak beli, kita bercerita dengan dia. Biasanya abang, kakak kan. Ni kalau kawan yang ada awet ni bagus lah, buat sistem buddy-buddy. Kan, nak beli minta permission dulu. Contoh lah kan. Macam ATM tadi ni, kalau dah tahap kronik, ATM tu jangan bawa, bagi dekat mak ataupun sesiapa. Jadi dia interview dulu sebelum kita nak pakai. Korang bawa cash je cukup-cukup. Cash cukup-cukup. Lepas tu baru kita pergi step yang kedua, kita dapatkan buffer. Ingat semua orang, pertama sekali kita kena kumpulkan RM10,000 pertama idle fund, duit dalam account anti pokai tadi. Yang mana kita dah save tu, transfer pergi satu lagi account lain yang jarang kita pakai kan. Kalau biasa pakai Maybank, sekarang pakai RHB ataupun pakai Affin ke apa, account anti pokai, right? Kita pastikan semua duit kita save pergi kat account anti pokai. Kita nak dapatkan buffer mungkin RM10,000 dalam setahun dan 2 tahun. Itu kerja lah sikit, side hustle tadi kan aku buat review ke, sewa suara ke apa benda kan, jadi queue sitter ke apa kan. Lepas pada tu bawalah step, dah ada buffer yang cantik. Step yang ketiga tu tuan-puan, kalau boleh dapatkan buku saya ni, Autopilot Investor. Ini adalah satu sistem brilliant yang saya nak bagi semua rakyat Malaysia. Cara yang paling senang, insyaAllah, apa orang cakap, untuk transform diri kita jadi jutawan atau multi jutawan. Sebab ini adalah perjalanan hidup saya. Perjalanan simple, kena ada satu sistem, satu step je. Satu step kita lupakan. Apa step dia? Direct debit,
Step dia apa lagi? Buat cari mana-mana fund manager, buat auto top up setiap bulan, beli unit trust. Right? Unit trust yang bagus lah. Mungkin contohnya gold Puan bayangkan kalau kita setiap bulan kita beli gold atau setiap minggu kita beli gold, bodoh-bodoh pun RM20 kita beli ringgit, tak ke kaya kita gold daripada $100 hari ni dah $5,000, nak pergi $6,000 $7,000 kan. Gold ni sentiasa naik. Bayangkan kita tak sedar kan, tak sedar kita masuk duit sikit kan. Mungkin sekarang dah ada dah, mudah-mudahan kan, $100,000 $200,000 kan. Lagi satu betul macam apa Afiq cakap tadi, kita ni kena ukur badan kita, tengok apa aset, apa liability. Ni aset ni, right, kita buat jadikan dia untuk monetize. Contoh kalau ada benda pelik kan, kawan kita nak buat video kahwin ke apa, kita sewa kan. Contohlah kita sewakan kereta kita, kalau kereta ni nampak bergaya sikit kan. Lepas tu mana yang jadi liability ni kita buang. Ni kita tak cerita pendidikan lagi lah. Ni episod seterusnya kita akan cerita. Betul. Seminar mana kita nak masuk, nak belajar. Apa yang penting adalah seperti yang Datuk sebut dan juga Tuan Afiq nyatakan tadi, kita kena ukur baju di badan sendiri. Inilah tajuk topik kita hari ni. Dah hujung-hujung kita baru dapat topik ni. Tapi Datuk kata tadi jangan bawa ATM. Sekarang ni dia canggih. Kita ada QR. Kita ada QR. Jangan bawa QR lah. Kita boleh download. Jangan bawa kad. Touch itu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Apapun ini sangat penting. Selain daripada buku ini, anda boleh dapatkan Datuk Dr. Nazihan, The Autopilot Investor. Saya rasa Datuk kena buat satu lagi lah buku, Datuk. Kisah hidup Datuk. Saya rasa dia boleh diabadikan dalam sebuah buku. Orang suka juga baca benda-benda macam tu kan. Daripada perjalanan Datuk daripada kereta Satria jadi Iswara tu. Satria jadi Iswara. Lepas tu Camry. Jangan cerita lagi. Itu episod akan datang. Sekarang dulu podcast Pokai. Terima kasih kepada anda yang menonton, dan pastikan untuk anda mendapatkan info dan juga ilmu yang sangat penting. Boleh baca tagline saya. Saya tutup podcast kali ini dengan tagline Datuk yang panjang seperti pantun. Silakan Datuk. Okay guys, hidup jangan pokai, kena pandai, pendidikan jangan diabai. Kalau tak poket kita lunyai, maruah tercapai, hidup berkecai. Saya akan beli pantun itu dalam episod podcast yang akan datang. Sekian dulu, terima kasih Tuan Afiq. Jumpa lagi, bye-bye.